Okay guys, so hari ni aku dapat satu komen dekat video aku sebelum ni daripada Abang Muhammad Bakri. So dia komen lah, dia kata dia ada buat personal loan dengan certain bank ni. Dia ikat pembayaran 20 tahun dan dia dah bayar 17 tahun. Baki tinggal 3 tahun je untuk settlekan pembayaran personal loan dia lah. Cumanya dia dah bersara dan potongan angkasa dia pun dah berhenti, dah stop lah. Dan dia perlu buat pembayaran bulanan tu secara manual. So dia tanyalah, adakah dia perlu bayar ataupun tidak baki hutang tu? Okey, untuk baki hutang tu memang abang perlu settlekan lah. Sebab yang tu abang dah buat agreement dengan bank dan abang perlu ikut perjanjian asal lah untuk settlekan pembayaran tu. Andai kata abang tak bayar, berkemungkinan abang punya rekod kewangan akan jadi buruk. So far abang punya dah baki 3 tahun, mungkin tinggal sikit, so tak adalah sampai mahkamah. Saya punya saranan bang, kalau abang nak settlekan pembayaran tu, better abang buat full settlement. Sebab apa? Sebab loan abang ni dah di hold lama dengan bank. Dan selalunya bank akan nak secepat mungkin untuk settlekan loan yang abang buat ni. So, bila abang pergi dengan bank, abang nego, berkemungkinan abang akan dapat diskaun pembayaran kalau abang buat full settlement. Bukan bulan-bulan full settlement. Sebab ada kes yang kita orang bantu klien, kita orang dapat buat full settlement separuh daripada baki hutang yang dia buat. So, better abang buat full settlement lah untuk baki hutang tu. So, jelas tak bang? Kalau abang tak jelas boleh komen, okay?